Assalamualaikum. Oh, cepat Cik Lee masuk. Cepat betul. Tak sampai 1 saat dah Cik Lee masuk dah. Laju. Okey. Kita berada di sebuah banglo yang terbiak dikatakan berpuluh tahun Okey. Kita nak tengok, kita nak explore apa cerita banglo ni. Adakah ada entiti di sebalik banglo terbiar? Okey. Tolong tap-tap lagi, geng. Assalamualaikum. Memang dahsyat lah Cik Lee. Tak sampai 2 saat Cik Lee masuk. Saya terkejut. Amat-amat dahsyat. Okey, dekat je dengan kawasan yang tadi kami buat live tu. Dekat sangat. Okey, dekat je. Okey. Harapnya semua berjalan dengan lancar. PJ memang kena pergi lain kali. Bukan pada musim hujan. Bahaya. Okey. Alright. Yang ni ada pintu utama kot. Saya rasa bukan. Ni bukan pintu utama. Okey. Pintu utama ada yang ni. Okey, sebab dia ada macam tempat masuk kereta. Okey. Alright. Assalamualaikum. Okey. Alright. Harap tak ada apa. Sini kira kawasan orang-orang kaya lah. Semua banglo besar-besar kat kawasan ni. Okey. Banglo ni cantik. Dia di corner lot. Dekat Bukit Jambui. Dekat Bukit Jambui. Patutnya nak buat dekat hiking trail Bukit Jambui. Tapi hujan. So mission terkendala. Kita akan repeat balik. So kita buat dekat Bukit Jambui. Yang mana baru masuk tolong tap screen, kan. Okay. Yang mana baru masuk tolong tap screen. Right. Kita memeriahkan suasana. Assalamualaikum. Adakah di sini ada berpenghuni? Tak relax. Tiba-tiba berangin. Okey, tiba-tiba dia berangin. Ya, bang kita, set. Tolong share dengan tap screen, please. Kat lubang tarik lalat. Terima kasih yang bagi mana-mana ya. Abang Zat, terima kasih. Tolong paskan tap screen, share live semua. Right. Saya baru start live balik tadi kat Bukit Jambui. Gagal lah. Okay. Mission gagal lah. Right. Apa dah kat tingkap tu? Ada apa-apa tak kat tingkap tu? Tak ada apa. Okay. Main clear. Patutlah loose. Dia bagi longgar. Saya pakai tripod lama. Stand lama. Nyamuk dia tak relax. Wih, apa ni? Ya. Apa dia? Oh, pegang. Berayak dalam. Macam bocok. Okay. Macam bocok. Okay. Nyamuk tak relax. Baru lepas hujan. Mereka dah beroperasi je. Ingatkan dah hujan. Mereka senyap sunyi sepi kan. Oi, gatai lah. Gatai lah, tak relax lah. Ain, aku dekat Bukit Jambui, Ain. Area kawasan hang. Ya, orang kuat main dah. Wih, okey lah. Kita okey? Assalamualaikum. Okey. Kita okey? Tepi boleh? Tepi boleh? Berayak. Weh, rumah kaya ni. Hello? Kan, tolong tetap lagi kan?
Macam mana dalam rumah ada lampu motor? Assalamualaikum. Kabinet elok-elok lagi. Kabinet elok lagi. Hop. Abang. Siapa tu? Oi. Ha? Ha? Buat? Ha? Abang dah sana? Apa tu? Apa buat? Oh, bewok. Mana? Bewok? Weh, bewok weh. Bewok weh. Kecil lah. Ha, ni kira dapat kat atas pinggang dia syok lah. Kecil lah. Dia punya misai tu mai. Tutup pintu aja tu, tutup pintu. Kau bagi masuk. Ni ada orang nak buat kerja banglo ni. Tapi siap ada tilam ah. Ada tilam lagi ni. Lampu hijau ah. Okey, tak payah pakai dua lampu macam tu. Pakai satu lampu ah. Okey, turun tiap lagi kan. Turun tiap lagi. Oi, besar betul rumah dah ni. Assalamualaikum. Oh, dekat sini pun boleh mai bewok ni, boleh mai. Habis tu tutup pintu lah, bewok. Kami tak pernah sampai ke sini ya, Banglo ni. Ada apa? Tak ada apa. Oi, cermin tak ada. Cermin pun dia bersapu dah. Oh, dah pecah dah cermin. Kan, tolong share lagi kan. Okay. Kita pakai lampu. Kenapa ni? Lampu merah ni. Lampu merah. Okey lah lampu merah. Lampu merah okey kan? Ke lampu hijau? Lampu merah lagi sempoi kan lampu hijau? Oh, merah rancak ah. Assalamualaikum. Ya, Bang Syarul. Okay, merah. Kita pakai merah. Weh, ni colour merah apa? Ni colour pink. Ni bau merah. Bumi merah. Cabai merah. Okay, betul. Berangin lah. Ni underground lagi ni. Ni sini asap panas. Asap panas? Alamak. Oh, asap panas. Betul, angin ni dah. Assalamualaikum. Oh, Asap ni panas. lawak lah sini. Tempat dia. Tempat dia. Tempat dia. Bukit Jambui, rumah dekat corner lot. Itu yang boleh bagi tahu. Okey. Sebelah sini bagi. Okey. Malap sikit. Okey, turun. Jangan pegang nak bawah kat atas. Yang ni pegang sini. Pegang ni. Ni tempat pegang. Pegang ni. Pegang itu . Rumah ni kita tak pasti lagi. Kita baru nak explore sebab rumah ni belum kita dapat info lagi ya. Okey. Just kita main dululah. Macam hari itulah bila Relau saya tak tahu apa cerita tapi saya explore, lepas tu ada orang komen. Betulan ada orang masuk, orang tahu tempat ni, dia cerita pasal tempat tu. So, tengoklah. Rumah banglo ni cantik pada luar. Mesti mahal yang ni. Mesti mahal. Aura panas kat sini. Aura panas. Walaupun ada berangin lah. Oh, lepas ni belakang ni hutan lah. Hutan semak. Besar banglo ni. Besar.
Ya, tolong tap dan share. Okay. Tolong. Akhirnya Wani ni dia? Awal baru dia masuk. Dia baru. Tanya dulu. Ha? Boleh nyari? Boleh nyari? Boleh nyari ke? Tapi dekat lah, rumah kecil lah. Meru tak jauh? Ha. Meru dekat lah. Oh, Bang Guri tak tahu apa cerita tapi geng Tara duk main kak. Sasa ni adalah second option lah kalau yang ada dekat barat daya yang kalau tempat lokasi hujan. Tak tahu lah. Kadang-kadang Tiga juga. Tidak hormat. Ha? Tidak hormat ah, tidak respect ah. Cakap payak-payak saya. Oi, awak tu. Awak nak saya jatuh. Nanti kita sembang pasal moderator, okey? Kita explore ni, kita fokus. Kau ada bunyi apa-apa kan? Tapi nampak macam tali pinggang ah. Assalamualaikum. Jika kalian berada di sini, pembunyikanlah suara kalian. Atau gerakkan sebarang objek. Ha? Cakap anggut. Ada orang berak. Alamak. Potong lah. Ha? Alamak, jangan. Tek kering. Tak apa, kering tak bau dah kot. Tek basah-basah nak kering tu yang bau. Alamak. Ada tek lah? Ada. Kering punya. Alamak. Ada mak pik tu buat pot. Mak pik ada mai sini ya. Okey. Share ni kan. Takkanlah kena video orang ni. Cuma sikit ni apa? Assalamualaikum. Jika kalian berada di sini, pembunyikanlah suara kalian. Harikan diri kalian. Ya, memang ada Pak Pik lah. Ada Mak Pik sini. Hello? Hello. Anybody home? Tu lah. Nak atas. Jangan reput dah. Ni tak kelawak banyak ni. Ui, atas berluas lah. Atas luas lah. Ui, boleh lalu ni. Boleh naik ke? Ui, boleh ya. Boleh ya. Anybody home? Seolah tangan lah kat sini. Awak nampak? Awak nampak? Seolah tangan lah. Okay? Macam bekas tangan. Lihat. Wangi cantik. Sabar di sana. Kami di sini. Tapi rumah ni terbiak lama weh. Rumah cantik konelot lah. Mesti ada cerita. Mesti ada cerita. Rumah ni kalau dah biak lama sangat, mesti ada cerita. Geng, tetap lagi geng. Jaga kita 50 k. Boleh tak? Ui, bilik ayak dia besar. Siap ada batap lagi geng. Ui, ada batap lagi ya. Siap ada kad Uno lagi ya. Tadi dengar suara tu real lah. Banyak orang kata dengar suara. Tak sabar-sabar nak balik, nak playback balik lah. Geng, tolong tetap lagi, tolong share lagi geng.
Ambil okey, ambil tu. Okey ya. Slide BO saya lupa. Yang mana belum follow kan. Selalu kita main belah pokok-pokok tengok. Sini tu kat pokok. Kita kat atas, dia kat bawah. Kita kat bawah, dia duduk kat atas. Ha. Weh, Sat. Dengar, macam step ah. Terima kasih bang Sul. Dengar step kaki ya. Kat belah bawah tu. Dengar step kaki belah bawah tu. Dengar macam orang jalan belakang tu. Mungkin takut kita main dia belah kot. Mak pet lah. Boleh duduk sini kira mak pet lah. Mana doll kita? Ada aura tak? Ha? Ada aura? Kan, tolong tetap lagi kan? Bagi mudah sikit. Kita akan buat eksperimen sikit kan. Eksperimen lagi. Kesian patung tu. Nak buat eksperimen je hari-hari. Bau. Bau lah sini bau lah. Bau kurang menyenangkan. Tak mau bagi tahu. Bau. Sendiri tahu. Bau. Ha? Oh, tidak. Oh, pokok ni kat atas. Bawah sikit kuat. Tapi gua rasa hari ni ada orang masuk dah ni. Orang masuk dah ni. Mesti ada bang. Miro pakai slipper lah. Kali pakai kasut lah. Bahaya. GN Good Night. Dekat Bukit Jambul bang. Kami daripada Bukit Jambul Hiking Trail lah. Terpaksa dibatalkan sebab hujan lah. Baru naik sekerat jalan. So ini kita baru start balik. Kita dekat rumah satu banglo tu. Kita terjumpa tadi. Dan kita main explore tengok. Ada apa-apa aura di sini. Baik. Jangan main belakang ya. Sabar. Sabar. Sat. Bang. Pacak sini bang. Sat. Sat. Ada benar nak cakap dengan bang. Sat right. Satu banglo je kosong dekat corner lot pula tu. Itu yang menjadi tanda tanya. Ni. Kami nak pacak. Pacak tak? Nanti dah upload video ni dekat VTT, mesti ada orang akan komen apa cerita banglo ni. Mesti lah. Ada orang yang mesti ada cerita ni. Mesti ada punya, garanti. Ada geng para dah pernah main dah sini. Dah ada geng para dah main dah. Mesti ada cerita. Berangin lah. Berangin lah. Dah, terlindung. Terlindung. Tak apa. Tak ada apa. Dan sini tadi ni. Kat mana ni? Dol. Ha? Sini kot, Dol. Aku siap bercerah di sini. Tak apa cerah, kita kena gelap. Tak, bukan ni cerah tu ke rumput-rumput tu. Okey, tak pasal. Nak buat dulu. Yang ni. Yang penting yang ni. Yang penting yang ni.
Potong dulu tengok Sat kami nak split. Sat nak. ramai orang. Oh, sakit. Bang, tahu bang. Bila pakai? Bila? Nak buat apa? Belajar? Ada. Buat itu. Tak pegang. Palai. Pegang Sat. Pegang Sat. Tak ada bang, tak ada. Gelap bang sekarang. Bukan. Tu jangan air. Sat. Tahu bang. Ha. Okey. Dah. Sat. Right. Dekat situ ke? Tapi bagi saya bagi belas ni tak bagi nampak apa kita buat. Ya, memang. Masalahnya tak bagi nampak. Itu cerita dia. Kita nak topik kat sini lah. Kita buat kita. So, dua kita nak ni. Tu. Alright. Baik. Dah pakai gelas ni, dah pakai gelas pula. Beritahu lah. Bagi tahu apa? Beritahu lah bahawa Dia tutup door hilang. Doi hilang dia tu. ni dah baik. Kalau doi hilang dia tu. Takkan pun. Aku tak percaya ni bukan banyak ni kan. Aku rasa macam nak berhenti lah kat pada mana. Tu kan. Dulu nak ramai tak ramai pun. Orang je yang ni ramai kan. Bukan aku. Aku tak boleh share lah. Orang lah. Kalau masih setting macam tu share. Itulah Abang Wira tegak dengan GPT. Di hujung tu. Okey. Dia ni satu pun dah. Ha? Satu pun dah dia. Ada lagi? Okey, Sat. Eksperimen. Buat eksperimen. Hantu jadi bahan eksperimen. Dahsyat ni. Hantu jadi bahan eksperimen. Terima kasih Risa, terima kasih Mas Kat. Ya, okey. Ya. Biasanya bagus di jalan ni payung lah. Tahu lah. Tu besok pagi besok pagi tu dah letak pun tak. Kalau aku tak buat kerja apa, tak nak kerja apa pun, besok pagi akan naik. Jadi, so kau masuk geng. Terima kasih Risa, terima kasih. Tolong lagi, tolong tap lagi. Ni ikan kering masuk ni. Oh, nasi sedap oh. So kan, support sikit geng, bagi semangat. Untuk korang geng, untuk korang Gila, ikan masih lagi kuat tu. Ha? Ikan masih lagi kuat. Kan makin pembelajaran. Belajar pun. Oh, dia ikan masih tu. Kita mesti berlagi. Dia tak banyak macam dia cocok sikit lah. Mungkin cocok sikit lah. Kurang.
Bagus pula. Jika benar kalian berada di sini, bunyikanlah suara kalian. Hadirkanlah diri kalian. Aku suruh kau hadirlah dirimu di depan kamera dan di belakang ya. Jangan main belakang. Okey? Baca ni ada buku balik ni. Ha? Baca ni buku balik. Oi. Oi. Macam mahal kan? Jual lesen kena lesen. Jual rena tak kena lesen. Okey. Settle. Siap. So, Tak dulu. ha? Tolok. Colok dah. Dah, dah. Dapat tengok bang. Okey. Sekejap. Nak tengok. Apa ni? Ngen. Dah, belum. Belum. Belum lagi lah. Okey, wangi. Banyak nyamuk ni bagus bang. Ni. Ni. Okey. Nyamuk hantu boleh lari. Siap nak tunggu. Siap tunggu. Oh. Yang kecil lagi kan? Ui, macam bau kuat tu. Ya. Kuat macam. Daripada tak seram boleh serang. Daripada tak seram boleh serang. Siap mana nak? Seram tak seram? Bagi wangi sikit. Seram tak seram? Dah bentuk oh. Dah bentuk oh. Mesti apa tu? Jangan kepada aku. Okay, kita teling je.
kiri kanan. Tak, kalau tengok mata dia nampak macam tengok kita. Masih dia tak mata. Kan? Dia punya ni. Dia kecil ke tau? Ha? Dia kecil, kalau tak mata dia kecil kat. Dah, nak balik. Nah, kita ini pun balik dah. Tuh. Kuat aku. Kamu tak tahu? Tadi pun. Mana tu? Mana? Tu besar. Kau ni tengok ni. Nampak macam kepala. Kena lintai kan. Dia mau main dia ni. Dia bawang tu tak lagi dah ngai dia tu ayak. Ada ayak mau tu. Belakang ada tanda. Kalau dia nak keluar, dia keluar ke depan. Belakang tak boleh. Belakang ada tiang dia. Tak nak keluar. So, faham ya. Bang. So. Speed. Sat lekok. Sat diamond. Mana belacannya? Tu. Buat tu dekat nyamuk tu. Sabar. Aku minta masak orang ada tak? Apa tu? Itu apa? Rempot ah? Ha? Rempot. Ambil satu macam Kak. Dah. Ambil lah. Dah. Bang, belakang door ada satu. Boleh pasang buat nyamuk belakang door. Mana? Tu tepi tu. Tak tak. Oh, mana? Belakang door. Macam? Ha. Buat nyamuk, bubuk nyamuk. Ni. Ya, letak tu. Settle masalah. Awak takkan faham. Tak faham apa? Apa yang tak faham? Mari kemari. Jangan lari sudahlah. Lari tu tak lari. Tu yang nak abang. Lari tu tak lari. Masalah dia tu ada juga. Kalau ada keluar senang, kami tak payah cari dah. Senang, kenakan diri. Dia nak muncul kat tingkap ni cantik ah. Kan. Orang pun duk siap dia kerja. 350 lah. 24 lah. Ni nak siap jauh-jauh.
Bang. Anda dialu-alukan. Oh, letak belakang ni. Ya Allah. Apa juga nak pegang? Ambil lilin dekat mah. Ini ya. Panas ni. Oh. Okey. Bau dah. Nah, tu masak kat belah. Nak makan? Tak, jom. Hai. Aku tak kacau apa pun. Ni awal Sat. Saya maksudkannya. Hang masuk kat dia. Masuklah. Gerakkan batu tu kalau boleh. Sui buka batang tu. Tak. Ha? Tak buka? Tak buka ah. Di atas sini. Mana? Letak kat sini. Lalu makan. Dia jatuh ni. Kau. Okay geng. So kita lilin. Tolong pacak lilin. Cepat. Kita tak nak masak ni. Cepat. Pacak lilin kiri kanan. Tu bawah satu Kasih cukup. dah. Hai. Amin. Tu kau. Sabar. Itulah benda tu. Ya. So kita terlampau kuat sangat dia detect. Okay. Dah hijau. So mana dia view ni semua ni. Mana view semua ni geng? Di manakah kita? Di sini lah, di mana ni. Mana view semua ni. Dengan macam ni. Share ni geng, come on. Share ni. Okay. Ini akan duduk di luar. Okay, awak nak record sekarang pun boleh record lah. Ya, kita nak 10 minit, 15 minit je. Okay, kita out lah. Kita keluar lah. Sebab main kita pagi ni. Belum awal. Tu malam besok kalau kita nak keluar guna awal. Awal. Ya, support semua dah. Support. Tepi-tepi. Buka tepi langsung aku tak nampak geng aku hari ni. Mam, tak apa, Mam. Jom, kita nak gerak. Ya, aku rasa kita nak out dulu lah. Ni dah view sebelah memang tu. Buat tak apa lah. Kosong. Memang, Mam. Kalau buat macam ni memang kosong. Memang saya pun slow. Tapi pun tak banyak, Mam. Tak banyak seperti orang tu, tak banyak lagi. Tak. Baru dalam berapa orang ni. Dalam berapa orang?
Out masuk balik. Mesti ada orang masuk. Bang, lampu bagi gerak sikit. Gelap. Gerak sikit lah, gerak. Gelap. Cukup. Nice. Jika benar kalian berada di sini, Jangan tepik, jangan tepik. ha? Jangan tepik, jangan tepik. Tapi bang, Jangan tepik. Jangan tepik. Lilin kalau boleh letak satu kat bawah. Lilin yang kedua. Satu letak kat atas yang tu, kiri kanan, satu letak kat bawah. Macam. Tapi tak banyak masa. Ya, ini. Seminit masuk balik kan Seminit masuk balik. Okey. Patung tu akan bergerak jika sentuh dia. Okey. Dia akan serokok bengong. Sekarang kita buat eksperimen ni. Kita bukan nak berlorong ke, nak buat benda-benda tahyul, bukan ni Nak korang faham, nak korang Okey bang, okey bang. okey So jadi kami akan gunakan kamera doll dengan rempot. So kalau kata ada penampakan atau bunyi atau ada sentuh doll tu, dia akan bunyi doll tu akan bunyi. Dan rempot tu pun akan bunyi juga. Doll tu akan bergerak. Kalau ada benda tu lah, dia akan menyentuh doll tu, dia akan bergerak. Okay geng. So geng, masuk-masuk, bantu-bantu like and share ni. Awak tak boleh faham. Okay, kami akan tinggal kamera selama 15 minit je 15 minit. So korang boleh record. Okay, kita tengok apa akan jadi. Bang, daripada abang nak ni, abang suruh lagi babe. Ya, Okey. Hai sejapang japai sila ada bidang. Kuat sikit, sekali lagi, kuat sikit. Sila naik gigi si jagal panjang. Si gabang rambut siriuk limbai. Datangmu tidak menjemput, pulangmu tidak kontak. Maka apa yang kau ada di sini, kau pertunjukkan, kau rasuk doll tu, kau padamkan lilin, atau apa saja. Okay, monitor ni monitor. So 15 minit. Record kan, record. Jika benar kalian berada di sini, padamkanlah lilin di depan mataku atau gerakkanlah patung di depanku.
Hadirlah diri kalian. Perwujudlah diri kalian. Hadir. Jom, kita tinggal 15 minit, jom. Last lelaki apa? Empat. Empat suku tangan dia. Geng, turunkan tab-tab lagi, geng. Teruskan. Oh, geng, betul-betul Waktu share, kemuncak. geng. Takkan 4 orang lagi, geng. Betul-betul share, betul-betul tapping. Jom, bang. Jom. Ayo, geng, come on, geng. Lagi abang tulis dalam live chat lagi satu. Abang masuk dalam live. Remind Nipol kat dalam chat. Sebelum ni ada budak para lain yang main. So kita tengok adakah sini bergerun ke tak. Luar tau dia nak share. Ayo geng, come on. Bantu-bantu share, bantu-bantu tapping geng. Itu saja yang aku minta geng. Aku tak minta lain pun. Okey. Okay, siapa yang nak kongsi rezeki silakan geng. Okey. Aku buat ni hanya untuk korang. Thank you. Alright. Okay. So, stay tune geng. Sekarang kita start record. 4.15 kami akan datang balik. Jom. Dah 3 kali dah. Okay. Jom. 4.15 kami akan datang balik. Kami akan duduk di luar. Kami akan monitor melalui handphone juga. Jom bang. Jom. Tak benar kalian berada di sini. Gerakkanlah. Jatuhkanlah patung ini di depan mata aku. Tak payah, seru dah. Kalian dah. Hadir diri kalian. Ini kalian. Jom bang. Jom. Gimana? Bang, tak ya. Lagu ni tak ada bunyi tu bang. Jadi dia masuk copyright. Okey, betul. Jom.
Geng, apa dengar apa-apa geng? Ada dengar apa-apa tak? Ada apa-apa kah? Suara kau ada apa-apa dengar? Oh, tak ada apa. Malam ni kira tak ada apa lah. Krik-krik lah. Krik-krik lah cerita dia. Sini kurang ke pipe dia. Apalah. Abang kira tahu lah. Ambil report. Tapi kalau dahsyat lah. Kalau hari-hari buat live, hari-hari ada happening dahsyat lah. Ha. Apa nak? Abang ambil. Abang ambil. Tapi betul juga lah. Kan? Kalau hari-hari buat live, hari-hari. Kan? So apa boleh nilai sendiri lah kan? Kebar seram macam mana? Okay. Dia ada ke dah? Tak ada, tak apa. Pokok pisang berlambak sini. Ya betul. Kalau live setiap 10 minit ada, setiap 5 minit ada, setiap hari ada, happening weh. Tiap. So, para yang real macam ni lah. Kan? Bosan sikit. Kadang ada, kadang tak ada. Kan? Tapi rumah ni seram sebenarnya. Cuma itulah hak tu pula. Itulah. Cuma rumah ni seram. Kalau tak seram, kami tak masuk tadi. Daripada luar tengok seram. Lepas tu ada orang type kata ada orang pernah main sini dah. Ada orang Farah dah pernah main sini. Tapi tak tahu apa cerita rumah ni. Nanti saya nak Google. Nak tanya-tanya lah kawan-kawan yang duduk area Bukit Jambui. Saya tahu tak cerita rumah ni apa cerita. Weh, burung apa tu? Burung apa tu? Atas wire. Pelik burung tu. Kau nampak? Hilang. Oh, hilang dah. Terima kasih Maskat. Terima kasih. Hari ni sedu sikit. Tapi Sungai Tok Kul ke host? Nanti. On the way. Sebab esok dah plan nak pergi ke rumah Tok Pawang. Kita teruskan lah. Lagipun sana pun dia berbumbung lah. Kalau kata hujan, kita boleh explore lagi. Kalau macam Bukit Jambui tadi tak boleh explore dah kalau hujan. Dekat Bukit Jambui, corner lot rumah banglo terbiak berpuluh tahun lah. Waalaikumsalam. Minta maaf lah, kami dah di penghujung lah. Okay. Nampak nak pergi kot tepi ke kot atas ni? Meter current. Kadang-kadang tak boleh percaya sangat dengan meter ni tau. Kalau dia dekat dengan phone, okey, dia ada energi, dia akan merah. Tengok. Kita kena buat daripada jauh, tekan, baru pergi dekat ni. 3 bar. Okey lah 3 bar. Tapi sayang lah. Okay. Awak buat apa kat sini? Awak buat apa? Kami nak beraya. Ya, habar dia, ya, energi. Lagi best tempat tu kalau tak ada elektrik ya. Tapi saya dah tengok satu live tu, real lah. Rumah tu jatuh. Rumah tu dia tak ada elektrik ya. Rumah terbiak ya. Tapi lampu dia menyala. Ya, Bukit Tari Terpadu. Rumah tak ada elektrik tapi lampu boleh menyala. Tapi bukan menyala yang jenis terang tu, menyala tau. Dia macam nak ada tak ada. Rumah tu tak tahu rumah kat mana. Tapi vibe situ sempoi.
Bila dia pergi kat situ, depa letak uji nyali perempuan kena kerasukan. Ya. Ya, rumah tak bertuan. Ya, betul. Ya, gitu. Okey. Sat jadi boleh dah. Boleh dah. Oh. Okey, bagi dia diri balik, bagi dia balik. Masuk kok pintu, keluar kok tingkap. Tengku Kudin lah. Tengku Kudin. Dekat Igit lah. Dia tak boleh dah. Tengku Kudin. Sebab dah dalam tu, rumah tu. Apalah rak Tengku Kudin. Apalah rak Tengku Kudin. Dah semak lah dalam tu. Minta maaf lah. Apapun saya nak minta maaf. Kalau saya mengecewakan hampa semua, saya minta maaf. Tak ada apa-apa malam ni. Okey, di Bukit Jambui tak menjadi. Mission gagal. Kat Banglo ni pun kerik-kerik. So, itu je lah setakat ni. So, esok esok mesti kena masuk lah. Okey. Esok dekat mana? Dekat rumah Tok Bawang dekat Kedah. Terima kasih. Okey. Esok kita buat dekat rumah Tok Bawang. Pada rumah ni daripada jauh. Seram weh. Daripada luar seram. Satu rumah di corner lot di Bukit Jambui terbiak. Tak tahu apa cerita dulunya. Dekat Tanjung Banglo Cina. Kat mana tu Banglo Cina tu? Tolong bagi tahu sikit. Nanti tolong PM saya boleh tak? Mesej saya personal. Share rumah lokasi kat mana. Okay, saya nak study pasal tempat tu. Lepas tu saya nak pergi. Tadi saya nak ajak dia pergi Tanjung Bunga. Tapi itulah. Dah lewat kan. Abang Wira pun tak boleh lama. Sebab wife dia nak pergi kerja. So dia nak kena balik jaga anak dia. So kita tak boleh lama. So kita cara nambang. Kebetulan kami lalu tadi, rumah ni kosong, rumah ni nampak bergerun. Kita singgahlah buat dekat rumah ni. Okay, tak seram betul. Rumah ni tak seram. Maybe kalau masuk seorang mungkin seram kot. Mungkin rumah ni boleh jadi satu option untuk kalau hujan. Okay, kalau hujan di barat daya kita boleh main explore sini. Yang tu je lah. Okay. Time ni orang tak pergi kerja lagi kot lah. So kalau Terima kasih bagi Ros lah. Terima kasih. I love you now. Okay. Esok jangan lupa, insyaAllah kami bertolak pukul 8 malam. Harap-harap sampai awal dalam pukul 10 macam tu ataupun 9.30. Lapik dulu, setting semua dan kita explore. Esok saya Abang Wira, insyaAllah kalau tak ada halangan. And then Philip dengan Abang Ed. Okay. Alright. Hampa masuk dah. Siapa yang dalam ni kalau nak masuk dalam Wasabi group, yang tu group update je lah. Tak ada chatting. Group tu memang untuk update saja. Apa-apa sebarang penampakan ataupun info, saya nak pergi mana, saya nak live kat mana, saya akan update dalam tu. Kalau hampa nak join, hampa just message saya lah dalam TT. Okay, saya akan add dalam group tu. So macam tu lah kita di penghujung. Okay. Memang tengok dia ada dua. Ini bekalan elektrik. Maknanya rumah sebelah ni ada orang lah. Kan? Tapi rumah sebelah pun nampak macam tak ada orang lah. Ada rumah lah. Ada rumah lah. Stand by lah esok geng. Pukul 10 lah. Hampa jangan lupa punch card, tag screen, share sebanyak yang mungkin ya. Okay, malam ni memang sendu sikit lah. Tadi dekat Bukit Jambui rancak hampir, tak silap saya, hampir 400 orang, 300 orang masuk, 200 ke 400. Rancak dah. Tiba-tiba ada call masuk, saya jawab call, masuk balik, sendu, saya end, saya start balik. Oh, rumah dekat, bukan kat Relau. Relau belah sana. Belah belakang sana tu. Villa Relau saya dah pergi dah. Tadi pun ada orang pergi explore kat Villa Relau. Ya, betul. Belah Bukit BJ. Yang mana belum follow, hampa follow, geng. Yang mana belum follow, geng. Sebelah hotel tu boleh review ke? Sebelah hotel tu. Ha? Mana hotel dia? Oh, itu dia. Dah tutup dah hotel. Ha? PKP tutup. Habis tu lah ni hotel tu je dah. Sebenarnya Habis tu boleh masuk? tak Melaka pun. Tak boleh masuk, dia masuk. Juga lah.
Nampak guard kat meja. Weh, tapi tak ada orang, tapi ada guide pula. Maknanya ada lampu. Ada lampu. Maknanya dia buat office lah. Hotel ni tak beroperasi lagi, tapi ada guard ya. Tutup lama dah. Pasal PKP ya. Okay, malam ni kita dengan Amirul lah. Dengan Mawira. Okay. Let's go. Alright. Ya, Abang Wira. Abang Wira. Ya. Viewer. Alright. Hiya. Hello. Hello. You okay, mate? Hi, yeah, I'm good. You wanna play? Yeah, I'm alright. You wanna play? Yeah, I'm okay, yeah. Alright. You must be English, right? Yeah, let's do that. Go on, let's do it. Right, come on, guys. Need to tap my screen. Yeah, double tap the screen, tap. So I'll go try. Yeah, so I'll go try to go more live stream more often, so everyone can follow me. Alright, guys, come on, guys. Tap. Okay, buat last ni. Well done. Come on, guys. Tap the screen. Come on, guys. Oh? Come on, guys. Let's do it. Let's do it. Okay. Ni tak ada dalam kursi, tak ada orang. Let's do it. In this fence, Hmm. gonna be a lot of strikers, huh? Come on, Or not? guys. I don't know why they put it here, but this is. I've never seen this in my life. I don't know if they will stay in it, but they will stay there. But Tak Come mana. on, guys. Itu Tap taman the dia. screen. Jadi taman ni. Lepas taman dia, dia tak waterfall pula. Beli barang ada, kita naik atas. Tak ada barang, kita di bawah. Itu lah. Sosok tapi cari Abang Lee kat Come taman on, dia. guys. biasa saya kerja pagi sambung petang tau. 7 pagi sampai Come on, tap. Saya start lambat, saya start pukul 2. Boleh lah interview Abang Lee. Kukuk boleh main kat sana. Boleh. Right. Come on, guys. Let's do it. Ini kali menang lah. Oh yeah, come on, guys. Tap the screen. Abang, nama Abang Wira, okay. Search Wira PG5. Ya, Yeah. Come on, guys. Tap the dapat screen. dapat. Tap the screen. Ini cara rumah ni. Ha? Cara rumah ni. Ha? Ya, betul rumah ni ada karen lagi. Rumah tak layak lah. Kalau tak bayar mesti dah cut off dah. Dia tak klik. Ya ke? Dia sedar. Come on, guys. Hi, best choices. Tap the screen. Ya, tap the screen. Yeah. Hi, Gavin. Tap the screen, guys. Come on, best choices. Tap the screen. Tamam dia. So Selasa saya janji dah dengan Abang Lee buat taman belia. Come on, best choices. Ni dah buat Yeah, tahu. can you pass me screen, please? Buat relax lah. Send me rows. Kalau tak Islam buat Thank you. Send me rows. We need like 15 rows. tapi dah stay. I need like Good. Dah. 30 rows. Come on, guys. Send me 30 rows. Pondok tu. Ya. Hi, Sue. Come on, guys. Tap. Somebody give. Come on, guys. Oh, bulu kuning. Come on, guys. Send the rows. Come on. Gigi dengan Come on, 30 rows. I need 30 rows are going ahead. Selasa. Come on, guys. Come on, best choice. Motor. Send me rows. Come on. Pelan siap lah. Send me rows. Oh, please, send me rows. Please. What a lovely day today, ya. Oh, you got people that right there. That's good. Dia macam bosan je.
Hi. Come on, guys. Hi, Adrian. Lagi saya balik, saya nak check balik rakaman video dekat apa hiking tu, kat tempat hiking tadi dengan suara tu. Check balik ada suara tu masuk tak dalam masa live. Come on, guys. Come on, guys, an epic win. Oh, nyanyi. Spring, please. Mau apa lah. If you want to come to agency, it's called Dream UK, and I work with Oliver. Dan dalam orang yang sebenarnya dalam sebelah 12 orang lah. Robot Kadang-kadang masuk parking, orang masuk parking duduk. Tu lah. Bukan orang mah. Bukan orang. Robot lah. Tu robot. Mereka ada dia punya ni. Sistem mereka. Let's do it again. Come on, guys. I'm not done. Saya kita sembah Izzat. Sekejap lah. Oh, jalan. Jalan. Come on, Bam. Naik ke mana? Kanan ke kiri? Kiri. Takkan tak ingat dah. Mana buat selfie balik pulau pula. Itulah kata. Tap saya buat live. Tap lagi. Tap lagi geng. Tap lagi geng. Tap lagi. Tap lagi geng. Tengok lagi satu round. Buat satu round. Oh. Okay. Ya. Kita faham. Guys, tap. Ya. Saat ni ya. Tap the screen. Kita punya pancaran. I just learned my little bit if I say it correctly. Let me see. Ada betul lagi tau apa nama ni. Great Smurf. Dua kali lebih. Dan sikit dia bulat. Dia tak yang macam sebelum ni. Jangan. A little bit of a double chin, but it's okay. I'm plugging, yeah? You want to say something from my plug? Let's give this camera to somebody else, I think. Why? Geng, tap lagi geng. Tap lagi. So we're here shooting pictures. I'm plugging. It's not my best quality, but I try my best. Oh my God, tap the screen. Big guy. Hi, Aaron. Hi, Tommy boy. Tap the screen, guys. It's a plug. Oh, wait. Hi, Tommy boy. Yeah, everybody knows who you are. Yeah. You're the big man. Got something to the fans. What you think about the new kid? Yeah, it's good. What do you like? Come on, guys. Tap the screen. Is your favorite color, man? Yes. Yes? Yeah. The black one? The black one. You like this one more than the black one? Camera. That's good, nice. And then just do one looking up my this way for me. Yeah, cool. Wow. Nice. And a bit of a Come on, smile. guys. Tap the screen. Yeah. More smile. More smile. Show the teeth. Show the teeth. Yeah, nice. That's good. Come on, guys. Tap. Just left, bro. Tap the screen, guys. Come on. Show some teeth. Fine. Yeah. Scream. Yeah. Come on, guys. Tap the screen. Good, Gino.
See, I get them a little bit. You know, I do like this clip. It's very nice. Logo in the middle. I think it's a bit like the old school one. Look, he's busy. Wow. Hey, look, in this pen, it's gonna be a lot of strikers, huh? Alright. Terima kasih yang mana bagi mana-mana. Terima kasih. Kita tak sikit bagi 30k kan. Ya. I've never seen this in my life. I don't know if they will stay. Terima kasih. Hi guys, come on, tap my screen. Come on, I guys. want to say something for behind the scenes in the kickball. Yeah. Hi, Simon. It's really fun. We're having a good time. Come on, guys, tap the screen. Who's the best one? With another picture? That guy over there. What do you mean? That was really good, yeah. Not No, me? you were fantastic. You were fantastic. Yeah, thanks very much. You did that. Come on, tap the screen. Tap my screen, guys. Come on, tap, 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 tap. Hi, this is Louis Manu. Tap, tap, tap. Damn, he's nice. Hi, this is Louis Manu from Hi, come on, guys. The kickball. If I say it correctly. Let me see. Great smirk. Come on, guys, tap, tap, tap. Okay, where's everybody? Maybe a double chin, but it's okay. Come on, guys, tap the screen. Oh, I'm lost again. Well done. Well done. You're doing the battle with me again. Alright, come on, guys. Come on, guys. Tap, tap, tap. Come on. Come on, guys. Hi, Alice. Welcome. Come on, guys. Tap my screen. Welcome, Alice. Come on, guys. Tap my screen. I'm plugging. You want to say something to my plug? Let's give this camera to somebody else, please. Why? Okay, so we're here shooting pictures. I'm vlogging. It's not my best quality, but I try my best. And we're gonna go to the big guy, you know? Big guy! Big guy! Say something to my vlog. Come on, guys. Tap, tap, tap. It's a vlog, bro. Everybody knows who you are. You're the big man. Tell something to the fans. What you think about the new kid? Terima kasih. Demon. Yeah. What do you like? You like pink? That's your favorite color, right? Yeah. Yes? Yeah. The black one? The black one. You like this one more than the black one? Come on, guys. Tap my screen. Hi, Little Swan. Welcome, Little Swan. How are you? You okay? Wow. A bit small there? Yeah. Hi. Tap my screen, guys. Come on. Show the teeth. Yeah, nice. That's good slide. Yeah, just left, bro. It doesn't even smell. Show some teeth. Yeah. Scream. Yeah. Good, Gino. See, I get them a little bit. You know, I do like this clip. It's very nice. Logo in the middle. I think it's a bit like the old school one.
But he's busy. He's busy. Wow. Hey, look. In this pen, it's gonna be a lot of strikers, huh? Or not? I don't know why they put it here, but this is. I've never seen this in my life. I don't know if they will stay in it, but if it will stay there, but we'll see. You guys want to say something for behind the scenes in the kickoff? Yeah, what you to say? It's really fun. We're having a good time. Who's the best one? That guy. What do you mean? No, he's really good. Yeah. Not No, me? you were fantastic. You were fantastic. Yeah, thanks very much. He's in there. You lied. That's okay. Hiya. Hi, Kata. Hi, guys. Hi, Jamie guy again. Wow. Hi, Carla. Hi, everyone. It looks good at you. Deep man. When he shoots, he just hopes for the rest. Go say that. Korean buddy! Strong! Hi, Charles. Oh my days! Hi, guys. Hiya. Welcome. Who made this one? Please, guys, can you tap my screen? Tap, 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 tap. Double tap, guys. Come I on. don't know where the pineapples come from. I don't know where pineapples Come on, guys. Yeah, I'm not sure about it. Right, you're right. Hey, you're big. Come on, guys. There you go. Like doing this. Bro, make a little bit, shave a bit or something, bro. Shave a bit. You have to wear this though. Yeah, but shave a bit, man. Come on. Okay, I'm gonna change now. I will share you. Terima kasih. Mana terima kasih. Terima kasih Yurka. Thank you nak. Well I don't know what done. this is, but this is not like very sporty like this thing. Are you eating chips? That's not good, huh? You guys have to be fit, come on. No, okay, give me one then. I want that. Yeah. Yeah, twill. I like it twill. Thank you. Okay guys, saya nak end saya punya live. Okay, kita jumpa esok. Okay, 10 Come malam. on. Assalamualaikum.